Ini dia guys, Kia EV4 GT sedan yang kami dah cuba di Korea Selatan. Korang dah tengok EV4 sedan dekat Klims kan? Ini version GT iaitu version yang lebih sukan. Jom kita kaji. First things first, powertrain. Di mana EV4 biasa ada satu motor je dekat depan, versi GT ni dua motor all-wheel drive. 197 PS depan, 95 PS belakang. Jumlahnya 292 PS dan 468 Nm torque. Atau 88 PS dan 185 Nm lebih daripada EV4 biasa. 0 to 100, 5.6 saat. Angka-angka tu semua tak adalah hot sangat. Kia kata model-model GT ni lebih nak menawarkan everyday thrill daripada all-out performance. Unsur-unsur atau tema hardcore, racetrack, motorsport semua tu memang tak adalah. Tapi I rasa mungkin sebab Hyundai dah ada jenama N kan? Dan Kia sebagai adik kepada Hyundai, maybe abang tak bagi overshadow kot. Sungguh pun Kia dalam pasaran-pasaran tertentu dilihat sebagai jenama yang lebih berjiwa muda daripada Hyundai. Anyway, EV sedan segmen C ni pakai bateri NMC 81.4 kWh yang membolehkan jarak pandu WLTP sejauh 537 km. Dia still 400 volt ya, bukan macam EV6, EV9, Ioniq 5, Ioniq 6 yang 800 volt. Menurut Kia, DC charging dia boleh telan sebanyak 128 kW pada puncak dan 113 kW secara purata, membolehkan 10-80% dalam 31 minit. Dari segi desain luaran, EV4 GT ni pakai bumper depan belakang yang sama dengan version GT lain. Beza sikit je kat bahagian grill dan elemen diffuser dekat belakang. Okey, rim dia besar sikit lah, 20 inci. And then ada caliper color neon. Tapi kalau kita abaikan warna matte yang menonjol ni kan, sebenarnya GT ni secara keseluruhan tak menjerit sangat dari segi rupa. Bentuk dia still pelik lah dengan bontot panjang tu. Tapi dalam cerita lain. Ada kerusi sport dengan material suede, speaker Harman Kardon, steering sporty dengan butang GT mode serta tema charcoal and neon. Seat belt dia pun color neon. Yang bagus, kawalan fizikal untuk aircon. Okey, sekarang kita tiba pada benda yang paling cool. Macam Ioniq N, dia ada virtual gear shift atau VGS serta bunyi engine fake yang dipanggil EASD. Korang dengar lah. Bouncing off the red line. Dia simulate DCT 6 kelajuan. Bila tukar gear, dia ada shift shock macam kereta ais. Masa bawa, serius korang akan lupa dia EV. Yang kurang cuma tak ada vibration je. And pada rev tinggi, bunyi tu macam synthesize sikit lah. Tapi on the whole, dia memang rasa sangat natural. Masa idling pun dia akan lompat antara 700 dan 800 RPM sampai tahap gini. Drive mode pula, kereta ni ada banyak. Selain Eco, Normal, Sport, Snow, dia ada GT mode dan My Drive mode. GT mode tu akan maxkan semua benda. Tindak balas motor, steering dengan suspension. Serta kurangkan sikit ESC dia. Dalam My Drive mode pula, anda boleh customizekan setiap parameter. Misalnya, korang boleh setting motor kuat, steering sederhana, suspension lembut tapi nak ESC max. Up to you. Performance timer dengan launch control pun ada. Tapi of course, bila masuk launch control, virtual gear shift akan off lah. Sebab shift shock tu sebenarnya melambatkan pecutan. Yang membantu cornering adalah torque vectoring atau dipanggil EDTVC. Dia boleh kawal secara automatik berapa power pergi ke setiap satu roda dan dia boleh brake setiap satu roda juga. Dia ada adaptive suspension juga yang dinamakan ECS atau Electronically Controlled Suspension. Absorber akan menyesuaikan diri berdasarkan kondisi jalan di hadapan. Generally dari segi pemanduan, dia memang tak boleh dikatakan hardcore lah. The ride is on the firm side and steering dia, walaupun dalam setting max, masih kurang dari segi feel dengan feedback. Power dia untuk EV, biasa-biasa je lah. Bunyi macam ribut, jalan, okey tak adalah macam siput. Tapi confirm bukan macam ribut. Lepas seketika, memang dah cukup lah dengan bunyi enjin tu. Off VGS dan dia balik jadi EV senyap. Belakang tak luas dan lantai tinggi membuatkan kaki tergantung. Actually, EV4 GT ni boleh disimpulkan sebagai EV yang memberikan feeling dan unsur-unsur sporty. Tapi tidak hardcore. Sekali-sekala nak seronok sikit, boleh pasang VGS, main gear. Menurut Kia Malaysia, buat masa sekarang tak ada plan untuk bawa masuk Malaysia. Tapi kata kunci dia buat masa sekarang lah. EV4 biasa pun belum betul-betul confirm lagi. Tapi yang tu tak cukup power untuk memenuhi syarat MITI bagi EV CBU. Yang EV4 GT ni lepas sebab power dia melebihi 245 PS. Macam mana pun, it won't be cheap. Ioniq 5N dengan 6N pun 440,000 lebih. Yang ni siapa tahu? Agak-agak sekitar 400? For now, apa pendapat korang pasal Kia EV4 GT?
Ada ruang tak dalam pasaran Malaysia untuk sedan EV macam ni yang bukan panas tapi suam? Sila bincangkan.